Hari ni kita akan main game No Snake Hotel. Game ni siapa yang ada fobia ulat, aku recommend boleh jangan tengok lah. Ini berkaitan dengan ulat lah. Kita kena legang dengan ulat dalam hotel ni. Jom. Okay, jom kita mula. Aku pun takut ulat lah. Tak apa, kita main ni. Ular. Welcome to the No Snake Hotel, the only The hotel devil with a incarnate. 99.99% no snake guarantee. Here at the No Snake Hotel, we pride ourselves in our incomprehensible lack of snakes. At other hotels, you run the constant risk of finding a snake in your bed sheets, a snake in your toilet, or even waking up to a snake sliding down your throat. It happens you'd think. Masuk dalam mulut. Call the front desk for questions and enjoy your stay at the No Snake Hotel. Okay, dalam hotel ni tak ada ulat langsung. Aku rasa hotel biasa-biasa pun jarang-jarang lah ada ulat. Tak boleh ada tak? Tak boleh pause. Tak boleh pause ke ni? I just arrived at the hotel. Good golly, but this place is inconvenient. You know how much I hate snake, so I went out of my way to stay at No Hotel Snake. No Snake Hotel, bukan No Hotel Snake. No Snake Hotel. They have really done it, but there are absolutely no snake in this hotel. Dah tak jumpa lagi. Kan tak ada orang jaga. Mana pekerja hotel. Step on it. Hui, pijak ulat. Find room 100. Ni 124. 123. 22. Mana ulat? Ada ulat aku rasa. Ni apa? I living the dream. I did think it was possible, but I sure I am happy it is. The No Snake Hotel really live up to its name. Ever since I was a little girl and got abducted by an army of rabbit snake while on vacation, I have left my home. Ush. After 50 years isolated, I finally have a safe place where I can vacation. Thanks No Snake Hotel. Dia kena colek dengan ulat. Macam mana boleh colek pun tau. Lampu tu tak? Okay. Dah sampai lagi. Ya. Everywhere except here. Okay. Jauh lagi ke? Seram tak? Dekat tu. Aku tengok ulat mana? Satu tak tak? Seram kamera poster tu. Darah. Ada darah. Buka. Ada laluan ulat ni. Hah? Tu ulat. Lampu. Ada ulat lalang sana ni. Tak nampak. Punya besar ulat. Ni. Habis dah game. Punya sak. Anak ayam. No Snake Hotel. 5 minit saja aku main. Aduh. Ya, aku rasa aku akan sambung game lain kot. Bagi panjang sikit lah. Sikit 15 minit lah. Quick. Kita cari game lain. Okay, kita akan sambung video kita dalam game
Lawn Care Simulator. Pelik tak? Main game hantu, pergi main game simulator pula. Ini senang saja, kita kena potong rumput. Tugas kita potong rumput. Aku sebenarnya baru tutorial. Tak tengok. Control. Okay, drop. Ui, dia angkat ni. Kena tengok tu lah. Press E to equip mower. Push mower are the bread and butter of any mowing business. Simply hold in group. Okay, drop. Kita bawa. Woo! Kita potong rumput guys. Kita drop lah ni. Ni apa? Press C to highlight. Sometimes it can be hard to track down the final blades of grass. Highlights them to track them down easier. Gas tekan C kan. Oh tu. Oh dia tinggal. Okay. Laju sikit boleh. Tak boleh lari. Okay, kita upgrade pergi misi rumput tau. Press right left click to hold weed cutter. Weed eater, bukan weed cutter, weed eater ya. R critical for cutting blades of grass in the hard to reach area that full size mower can reach. Okay. Misi rumput. Tenang saja potong rumput ni. Okay, kat rumah dah tak potong rumput pun. Si. Oh tu tinggal. Ini sikit. Potong. Okay, siap. Drop. Ni pula leaf blower. Nak blow kat mana? Ui, dah kah bang. Okay, kita blow. Kita buat macam leave it alone lah. Kita kena petik daun tu. Okay. Sekejap. Drop. Ni dah. Pick up trash. Dia kutip bahan sampah tu. Pick sampah. Kutip lah. Okay. Sekejap. Ni pula trash bag. Lubang. Okay. Sekejap. Potong rumput pula. Potong pokok. Potong pokok. Tengok. Trimmer. Oh. Trimmer. Bagi pokok tu elok. Okay. Jadi kotak elok. Kita buat pokok pagiak tu lah. Okay. Siap. Drop. Weed spray. Ha? Baik. Oh, spray aku ni rumput mati lah. Dia cabut pokok. Spray tu boleh cabut. Takkan. Okay. Eja pula. Sikit. Uish. Main pula ni. Okay, siap. Yes, misi rumput yang sebenar-benar. Oh, kita pakai mouse kau harap. Susah kau.
Susah bengok. Pakai mouse kau no. Susah pakai mouse. Bukan pakai WSD. Sekejap. Berapa pula? Pas pakai laptop. Continue. Jadi kita cuba rumah. Empty plot. Kita cuci rumah pula. Tanah. Kita mesti rumput. Continue. Buat apa? Mana? Putih sampah. Ada 5 sampah. Tu empty lot. Put back in truck. Mana tempat tu kutip sampah tu? Oh ni. Kita kutip sampah tu lah. Dia pun buang sampah tepi jalan bang. Alamak tu dia lah. Okay, 3 4 Lagi satu 5. Okay. Tak balik tu ni. Duk hon apa tu? Hon pula. Masa untuk buat kerja. Okay. Kita mula di sini tepi ni. Terkelak. Susah jalan pakai mouse. Oh, naik peta jalan. Ni tertinggal sikit kita ni. Okay. Tok sikit. Dia horn boleh tak? Bukan nak belah orang pun. Tok sikit. Lat. Okay. Nak habis. Punya plate tadi duduk main game ulak. Main game ni kak. Tak kira dia ulak lah dalam semuk. Dia tinggal sikit. Tunggu balik. Okay. Ni je lah trik. Kita tinggal sikit. Kita ambil tu. Okay, untuk susah lah pakai corner pakai mouse ni. Dia kena nak baik. Okay, duduk jalan. Sak saja. Alamak tu berapa banyak lagi. Laju. Kita buat speed run. Aduh. Tak konon, tak belok, tak lepas tu. Okay. Sikit. Dengan sikit-sikit tekan C. Okay. Hai. Habis dah. Tak boleh tempat dah. Close. Okay, jom. Naik tau. E. Okay, siap. Job complete. Continue. Ni mana?
15 kita cuci ni punya pelik tau. Tadi duk main game hantu. Kita main game simulator pula. Banyak pun tau. Lemak 23 objektif. God damn. 15 sampah. Kita kutip sampah dulu lah macam biasa. Mana sampah? Sini. Kutip. Ish, sampah lah buang. Uish, ni apa dia? Robot kat marih tu lah. Yang dasar kopi je. Dia kutip 4 dah. 5 14 15. Siap. Tak beli barang. Uish, tu nak lawan tumbuk dengan elit. Tak boleh queue lah. Kita kutip plastik sampah tadi kita buang. No. Tak ni lah. Okay. Ya. Recite tu apa dia? Sekarang kita potong saja apa yang kena potong. Kita mula dari sini. Okay, kita mula potong. Betul. Sini. Ada tu tinggal. Sudah tu. Okay. Susah betul nak guna. Okay, straight. Straight ya, jangan mati. Okay, siap. Ni lah. Aha. Yes, straight. Laju. Lari. Okay. Tepi susah nak ambil. Kita ikut balik apa yang tinggal tadi. Kita tinggal dah. Ambil lah tu. Tak boleh mati. Satu rumput tu tadi. Miau. Okay. Rumput yang macik kat atas ni pun kena buang tak? Tu yang atas ni. Aduh. Sikit. Okay. Yang apa-apa ni susah. Tak apa pun. Okay, sikit lagi. Boleh lah. Okay. Elok. Ini sikit lah.
Mana? Dekat sini pula. Dah. Buka dah. Put. Aduh, hujung-hujung ni. Tak makan pula. Lagi sikit je. Aish. Tak. 99. Belakang tenang. Mana lagi? Mana? Okay. Semua 99. Kat ujung tak boleh ambil. Ish. Okay, stay. Straight. Straight. Dah lagi ke habis dah? Oh tu put. Tu kat sini lah. Ish. Mana lagi? Dah. Aku potong semua lah. Oh tu rezeki. Depan. Kita potong. Okay, siap. Aku sampai sini kot untuk video ni. Daripada main game ulat, kita main game potong rumput pula. 2 game satu video. Hui. Okay, jom. Sampai sini kot. Terima kasih siapa yang tengok sampai sini. Okay, bye-bye.